kita tengok Mr. Olympia kita, Ryan Terry, 2-time Mr. Olympia dalam dia punya game dia ada masukkan tau. So kau nak cakap apa dekat Ryan Terry? Cubalah explain. Kalau nampak video ni, stitch video tujukan dekat saya. Saya ready nak jawab. Hi, welcome back to my YouTube channel. Juju Talks episod yang ke-7. Hari ni kita punya guest Juju Bawa Champion. Alright, tanpa buang masa, Zulfian apa Zulfian Jasman. Boleh pula lupa nama. Zulfian Jasman. Zulfian Jasman. Okay, I nampak ada trofi kat sini. Congratulations. Yeah, thank you so much. You ada menang 3 kan? 3 competition setakat ni. Okay, congratulations. Alright, It's thank not you. easy. There's so many things that I nak tanya you, macam mana you boleh capai ke tahap ni. Tapi sebelum kita proceed to all the kemenangan semua ni, I nak tanya. Selalunya I akan tanya guest I 3 fakta tentang my guest. So, Okay, apa yang you nak share dengan people out there? Share daripada segi journey ke, daripada segi Anything yang macam mungkin yang orang tak pernah tahu pasal you, ataupun yang orang dah tahu ke apa semua, yang you rasa macam you proud nak share ke? You asal mana ke, apa okay, ke? Macam ni. Okay. I nama Zulfian. People call me Pian lah dekat area Gombak. Stay Gombak, berumur 32 tahun. Berkejaya sebagai perunding hartanah, sales and marketing. I sebagai head of department sales and marketing. Okay. So bekerja di Jalan Ampang. Bodybuilding ni I minat since daripada 2010 sampai sekarang. So almost 14 years I dalam bidang ni. Itu first things. Second thing is I berniaga. I ada gym sendiri dan I ada kedai sendiri. Still I buat bodybuilding ni as a hobby, as a part time saja. So you ada gym sendiri? Yes, kat gym mana sendiri. Tu? Dekat area pinggiran Batu Cave. Oh, jauh. Ah. Baru plan nak pergi. I duduk kat cyber. Oh, cyber jauh, terlampau jauh. Kalau Okay. pinggiran dengan Cyberjaya jauh lah. Dah lah Cyberjaya tu dah jam. Nak masuk ke Batu Cave pun jam juga. Kalau cyber dekat dengan I punya site lah. Oh, okay. So macam I bahagian hartanah kita, I bekerja dengan satu developer syarikat ni. Kita develop tanah yang mana kita buat perumahan dengan projek tanah lot, gerai individu. Sekarang projek kita berada di Bangi, Sungai Buloh, Sepang dan Ijuk. Oh, okay, faham. So itu adalah kerja hakiki. Kerja hakiki. Tapi, lah. ejen hartanah ni bukan busy Dia bukan, I bukan as a agent. Okay. I as a head of department sales and marketing. Lagi dah busy. So I in charge untuk team sales, membuat sales, membuat jualan, mengajar diorang macam mana nak membuat marketing di Facebook, di Mudah, Property Guru and offline, online marketing macam tu lah. Okay, faham. Patutlah I selalu tengok kat TikTok. You pun banyak macam promote barang ya. Macam Zulfian ni bukan main. Dia bercakap dengan confidentnya apa semua. Okay, now I get the answer. Kalau macam dekat TikTok tu dia buat, bila dekat luar, I dah terbiasa jual tanah. So tanah ni satu benda yang susah tau. Sebab dia harga bukan macam 20-30 ringgit, RM100 dan below. Bukan. So harga dia main 100,000. memang. So bila kita nak jual produk macam 100 to 100 ringgit tu, I rasa macam easy for me. So that's why I jual dekat TikTok. Faham. As a part time juga. Yes. Hobi je. Dia macam kadang bosan dekat rumah bila habis workout training kan. Balik rumah rasa bosan macam buatlah live sekejap. So kira your life ni macam produktif gila lah. You busy dengan kerja. Lepas tu you ada gym sendiri. Dekat TikTok juga. Workout lagi. Yes. Macam mana you manage semua tu? Dia macam ni macam wife I dia kenal I. I tak boleh duduk dekat rumah. Oh, dah kahwin. Okay, sorry girls. Guys, I dah kahwin Single, not available. Single not available. Okay, too bad. Okay, I dah kahwin. Dah 4 years I kahwin setakat ni since 2020. Wife I kenal I macam mana. I tak boleh duduk dekat rumah walaupun 1 jam, tak boleh. So kalau duduk dekat rumah 1 jam, even hari weekend, hari bercuti, hari Sabtu dan Ahad, I rasa stress. So apa I buat hari Sabtu dan Ahad, bila I stress, bila I tak ada aktiviti, I akan pergi ke kedai, I akan bekerja, I still bekerja, I still cari duit. So I tak boleh duduk diam. Nasihat I lah untuk orang luar sana, kita as a orang muda ni lah, rajin-rajin lah cari duit. Kalau ada masa lapang sedikit tu, keluarlah, carilah duit,
jadikan dia sebagai satu hobi. Tak kisah apa kerja pun. Bayangkan saya menjual tanah, ada gym sendiri, ada kedai sendiri. Abang saya manager Shopee. Kadang-kadang saya ada masa 2-3 jam, saya sanggup pergi hub abang saya dekat area Batu Cape. Saya ambil barang-barang parcel tu, saya hantar kawasan rumah saya. Dia punya tak boleh nak duduk diam. Tak boleh nak duduk diam tu. Sampai wife tanya, wah apa tak ada nak rehat ke? Saya kata tak boleh. Saya cakap dekat wife, satu parcel ni RM2. Faham. Dalam 3 jam kita hantar 30 parcel RM60. You memang suka cari duit? Yes. Saya tanya balik, dalam 2 jam ni RM60 siapa nak bagi? Okay, kejap. Sebelum tak tanya, is it your family punya upbringing ke, background ke macam mana? Okay. Sebab setengah orang sebab family. Kalau ikut daripada family, memang family I susah. Okay. I 9 beradik. I nombor 3. So, nombor 1 my sister lah. Nombor 2 abang, 3 I. And then nombor 4 adik I perempuan. 5 sampai 9 lelaki. Okay. So, family memang susah. Kita asal memang, background memang susah lah, senang cerita. Kemudian daripada umur I 14 tahun I dah bekerja. I ikut my dad. My dad dia ada bisnes dekat Ceras. Dia ada kilang. Dia ada kilang dia proses ayam. So dekat situ saya belajar. Setiap masa yang ada saya akan luangkan untuk bekerja cari duit. Dah terbiasa lah. Tapi pada masa at the same time, sekolah tu sekolah. Yes. Cuma hari bercuti, hari balik sekolah, still pergi bekerja. So daripada benda kecil tu sampai tu ke sekarang lah kan? sampai sekarang terbawa-bawa. Sekarang I baru 32 tahun. So daripada umur 14 sampai 32 dia terbawa. Faham. Sampaikan dulu bila cuti panjang, cuti sekolah, I akan balik kampung kat Kedah. Tolong arwah atuk buat kelapa sawit. Ya, serius. Tak, semata-mata betul. nak cari. I macam impress gila. I daripada kecil memang minat benda yang berat. Memang minat. So dalam adik-beradik you yang lain, siapa lagi yang macam ikut perangai you, yang macam betul-betul produktif, kerja kuat macam ni, ke is your personality sebenarnya? Kalau dalam adik-beradik setakat yang I nampak lah, diorang rajin bekerja, adik-beradik semua rajin bekerja. Tapi macam I tak ada. Yang memang menggunakan betul-betul masa lapang tu sebagai sumber cari duit, tak ada. Faham. Macam wife, dia tahu. Macam contohlah, this week katalah hari ni hari Sabtu, okay, I akan call abang. Cakap, bro, ada barang tak nak hantar? Hari ni tak ada. So, saya akan buat live kat TikTok. Dia tetap nak jual juga. Tetap juga nak cari duit tu. So, bila dekat TikTok, kita affiliate. Yes. Satu produk yang saya menggunakan protein daripada, saya tak bawa dia punya sampel, saya menggunakan protein daripada Taizo Biotech. So, satu protein tu ada affiliate commission 10%. And then, saya akan target minimum 10 ataupun 15. Once saya target dapat achievement tu, I akan end the life. Very simple. Faham. I akan target at least RM100. Okay. Walaupun I ada monthly income, I ada monthly income daripada business, daripada gym, still I cari income daripada part time. Okay. And Apa then you punya TikTok? Sorry. Ha? Apa you punya TikTok account? Boleh search Zulfian Jasman. Okay, sebab I selalu IG tengok. pun Zulfian Jasman, Facebook tak payah kot. IG dengan TikTok Zulfian Jasman. So I macam impress gila. I rasa korang-korang yang kat luar memang kena ikut contoh. I memang impress dengan orang yang macam kuat kerja, pandai cari duit dan apa semua ni. Thank you so Sebab much. tambah-tambah macam zaman sekarang ni lepas pandemik memang struggle. Ramai yang struggle. And then kalau you perasan ni selit sikit lah. Macam kalau perasan ramai macam mental health tak betul sangat sekarang. Mental health. Merompak, mencuri ke apa semua. Betul. So I rasa kalau sihat tak ada alasan untuk orang nak mengelak tak cari duit. There are so many ways. Macam you buat affiliate apa semua. There is always a way, I rasa. Betul. Dia sebenarnya kalau kita cerita pasal untuk tahun 2024 ni lah guys, dia banyak cara tau untuk kita cari duit. Tapi banyak juga surrounding yang I kenal, diorang akan stick dengan satu job. Yang mana diorang rasa satu job ni menjamin masa depan diorang ataupun menjamin masa diorang untuk besok. Sorry guys, macam I personally, job yang I ada dan business yang I ada, I tak pernah rasa dia boleh menjamin even besok.
Tak pernah. Tak pernah I akan rasa, I akan imagine macam ni. What happen if business I tiba-tiba terbakar? Contoh. Itu pertama. Yang kedua, what happen tempat kerja I tiba-tiba bankrupt? So dengan saving yang I ada, berapa lama I boleh bertahan? Betul. Okay? Betul. So apa yang I buat, sebab itulah I cakap, setiap masa lapang yang I ada, I akan cuba cari duit dengan masa tu. Tak kisah apa kerja, dia jangan malu je. Very simple, jangan segan. Ya, I setuju sebab masa pandemik ramai affected. I waktu tu kerja I cabin crew saja. And then flight mana ada masa tu. So affected gila. So kalau I ada income yang lain, betul lah macam yang cakap, kalau ada income yang lain, macam there is always a backup plan. Ya, betul, ada backup plan. Imagine waktu I bekerja, I pakai office attire pakai kemeja, pakai seluar slack, pakai kasut kulit tau. Sampai pernah customer waktu tu I pergi hantar parcel Shopee nak tanya, memang orang yang hantar parcel sekarang pakai kemeja semua ke? Sampai macam tu tau. Yalah. Yes, pakai serius. smart, pakai hantar Dia parcel. tu cakap, taklah bang, saya buat part time je. So maksudnya you kerja office, habis waktu office hour tu you sambung? Pernah buat. Pernah kerja office, habis office hour, sampai rumah, cakap dekat abang ada barang tak? Ada, terus pergi sambung. Okay. Tapi waktu tu tak ada lagi platform live TikTok ni. Time tu I memang tak ada TikTok. Itu 2 years ago kot. So bila dah ada TikTok ni, dia lebih kepada live lah. TikTok dah ada waktu tu, tapi affiliate ni baru. Affiliate ni baru. And then TikTok pun I baru install last year. Last year lebih kurang setahun lah kot, dalam bulan 9-10. Waktu tu first competition I dekat dekat Melaka. So after competition tu, adik I cakap, dia panggil I Alang, Alang buatlah TikTok pun semua orang boleh bagi gift. Alang banyak knowledge dalam bodybuilding. So why not share benda tu, orang boleh bagi gift. Cakap boleh dapat duit. Dia cakap boleh. So that's why lah I buat TikTok. Okay, so you cakap competition. Your first competition was dekat Melaka tahun? Okay, first competition last year. Actually I work out since 2010. Okay. Tak pernah teringin pun tak pernah terasa pun nak naik competition. Okay, tak pernah ada rasa tapi pun. yang waktu tu macam bila start workout tu 2010, umur you 22? No, 18, 18. 2010. Oh, okay, awal. Yes. Waktu tu workout, macam mana rasa macam nak workout? Sebab surrounding ke? Okay. Sendiri ke, macam mana? Okay. Tahun 2010, berat I 46 kilo. 46 kilo Sejak sangat sekarang, kurus. Ketinggian 174 ke 175 cm. Based on passport waktu tu. Based on passport 175 cm. 46. Berat 46 kilo. So korang boleh imagine tak berapa macam kurus? separuh dari badan sekarang. Sekarang 82 macam ni. Double. Dia champion dah belanja sikit tu. Sangat kurus. Sangat kurus Bila kita kerja, dulu I kerja cyber cafe. Kerja cyber cafe, kedai internet. Lepas as a SPM cashier. lah. Lepas SPM as a cashier. So waktu bekerja, bila kita bawa motor, balik kerja, dulu waktu bekerja 4 petang sampai 2 pagi. 3 shift. And then bila habis waktu bekerja tu, balik, on the way balik ke rumah, tempat kerja dengan rumah lebih kurang dalam 15 minit macam tu je. Dia punya jarak je, dekat je. Ada roadblock. Okay. So polis tu pun tanya kita, license, IC semua. Waktu tu complete lah semua, everything is complete. So bagilah polis tu. First kali ayat dia adalah, you ambil drugs Dia terus tanya macam tu? Ya, itu je yang dia tanya. Bisa dadah. Kita pun macam, shit. Kenapa kan? Saya cakap dekat polis tu, bang, saya tak pernah tengok dadah tu bentuk macam mana. Okay? Memang saya tak pernah tengok. Sampai sekarang pun saya tak pernah cuba dan saya tak pernah tahu. Saya kalau tahu bentuk pun saya tengok berita 999 ataupun Facebook. Ataupun movie dalam drama ke. Ya, drama ke apa ke. Tapi still tak tahu apa function dia. Sampai sekarang pun. Saya cakap jujur, saya anti drugs. Very healthy and yes. clean. So bila dituduh macam tu, kita rasa macam, saya cakap terangkan dekat polis tu, saya cakap memang saya tak pernah ambil, saya tak pernah tengok. And then ayat dia tu sangat buat kita terasa lah yang mana. Dia terus tanya, dia tak ada dia terus tanya, and then bila kita explain kita tak pernah ambil dan tak pernah tengok. Ayat dia memang orang risau dadah akan bagi reason macam ni, akan bagi alasan macam tu. Dia judge kita macam tu. So saya rasa macam, untuk polis luar sana, saya bukan nak
nak merendahkan korang, tapi please lah jangan disebabkan orang tu terlampau kurus then you nak judge dia ambil. Kita boleh tengok daripada segi muka tau. Yeah. Alright. Ketika umur saya 18 tahun 2010, saya peminat K-pop bang waktu tu. Rambut macam mana? Rambut saya ke tepi. Mata saya tak merah tau. Kulit saya gebu putih. Saya pakai produk segala lotion semua saya pakai. Serius lah. Ya, serius. So, macam rambut panjang tepi memang sampai make up dah lah dulu. muka pun macam Korean dulu sebab memang minat K-pop sampai matahari tak nak kena, tak nak kulit hitam. Ya, serius. So masa tu macam kecil hati lah. Sangat kecil hati. Kemudian bila dia bawa pula kita pergi urin. Oh, dia bawa Dia bawa kita urin. Okeylah, dia bawa tu tak apa, tapi cara dia tu lah. So okeylah, tak apalah. So bila dah urin apa semua, tak ada apa-apa. Ini waktu tahun yang sama, lebih kurang sebulan 2 bulan selepas kena roblox tu, waktu tengah bekerja kena ambush. Okay. Cybercafe situ ada 3 tau. 1, 2, 3. So polis datang bawa truk, mungkin diorang nak kejar KPI diorang ke tak tahulah kan. Faham. So dia ambil semua budak-budak dalam Cybercafe tu, yang mana student dia lepaskan sebab tempat kerja saya dulu dekat Batu Muda. Kalau korang tahu Unicorp, Jalan Ipoh sebelum Jalan Ipoh, bukan. dekat Taman Koperasi Polis. Okay. Ada IIC, ada Unicorp, College Islam kat situ. Jadi Cybercafe tu banyak student. And then student-student ni semua dia lepaskan. Yang mana yang bukan student dia ambil masuk dalam truck, bawa pergi IPD lah. So second tu I kena dekat IPD Sentul. Sama juga. Dekat situ ada 4-50 orang. And then dia punya in charge tu, pegawai tu, dia suruh lah dia punya budak tu pilih. Dia cakap macam ni, kau pilih dalam 10 orang kita nak buat urine, pilih 10 orang yang kau rasa dia ambil drugs. Saya orang pertama yang dia pilih. Lillahi ta'ala, saya cakap waktu tu sebelah saya ada kawan saya 2 orang tau. Saya tak nak spill nama. Dia baru lepas hisap ganja tau waktu tu. Okay. Mata dia pun tengah steam lagi. Nampak memang merah tengah lewe. Tapi tengah dia tak panggil. Dia panggil saya dulu. Orang pertama dipilih. Saya rasa nak je cakap kat polis tu, kau buta ke 2 orang ni baru isap dadah. Tapi nak tanya, waktu tu you dengan your friend, you yang kurus dari diorang? Yes, sebab kawan I tu dia tinggi lagi. So dia gemuk. Oh, okay. So disebabkan I terlampau kurus. So korang boleh imagine tak 46 kilo. Dekat dalam TikTok I ada share tau I punya journey ketika umur I 46 kilo. Korang boleh tengok sendiri. Itulah second time I kena urine. And then the third time pun sama juga. 2 minggu selepas yang second time kena tu, kena ambush lagi sekali. Tapi dibawa ke IPD Kepong ke Balai Kepong, saya tak tahu. Tapi dekat Selayang. Yang tu dia urine semua orang. Okay, tak kisahlah. So dah 3 kali dah. So I decide macam mana nak. Pada masa yang sama berusaha tau macam mana nak besarkan badan ni. Memang tak pandai. Memang tak tahu apa-apa. So maksudnya sebelum kena ambush tu, masa tu memang dah ada thought lah nak besarkan badan? Belum lagi. Oh, so selepas yang tu lah. Kan waktu tu I cakap K-pop. So memang tak nak besar sangat. Kurus. Faham. Betul. So kita nak pakai baju. Obses sangat memang ni. Obses. Memang terlalu obses. Sampai nak nyanyi lagu Korea apa semua. Konon-konon. Tapi geli lah guys. Korang kalau zaman sekarang buat je ni jangan jumpa saya. Lagi saya bawa pergi gym dia suruh squat berat-berat nanti. Nak selit ke gambar lama yang rambut K-pop tu? Oh, tak ada dah. Ada tapi saya tak kasih skill. Faham. Aib. Aib, malu lah. Okay, so cari cara macam mana nak besarkan badan. And then yang the best is bila balik rumah, mak pun cakap, kau ni makin kurus, kau isap dadah ke? Macam, polis tuduh aku, mak tuduh aku. So stress dekat situ jadi stres, terlampau stres. Dia tanya member, macam mana nak besarkan badan? So yang kawan ni dia pernah ada pengalaman, dia pun ajak kita. Tapi brother ni dah arwah tau. Dia sangat baik dengan saya, arwah. Dia meninggal waktu COVID dari tu. Dia stage 5. So, saya tanya dia. Cakap, bang, saya nak besarkan badan, ada cara tak? Senang je. Setiap 1 jam kau makan roti satu. Tahu tak roti Gardenia coklat tu? Yes. Dulu harga 50 sen tau. Sekarang ada berapa? RM1.8. Sekarang 80 sen ke RM1 lah. Tak tahulah berapa harga. Dah lama tak beli lah. So dia suruh saya makan setiap 1 jam 1 roti tu tau, 1 bungkus. Setiap 1 jam? Setiap 1 jam. Maksudnya dalam kalau let's say 8 jam
kita selalu 8. hidup, katalah bangun, waktu tu I bekerja dengan my dad. Dulu I 2 kerja. Kita kira macam 9 pagi lah. Okey, awal. ketika umur I 18 tahun, I buat 2 kerja. Tapi lepas PM. Yes. Okey. Okey, pukul 4 pagi I dah bangun. Okey. I kerja dekat Ceras, Awalnya. potong ayam dengan ayah dulu. Okey. Okey. Sebab pasar Yes, bukan Okey. pasar, kita orang kilang. Faham. Kita orang proses. Supply. So ayam hidup sampai kita orang proses, sembelih apa semua. Okey. So bungkus semua kita hantar dekat pasar. Okey. Kita orang supplier. Ha. So pukul 4 pagi saya dah bangun sampai pukul 1 petang. Okey. Okay. So masuk kerja Cyber Cafe pukul 4 petang. So rehat 3 jam je? Yes, 4 petang sampai pukul 2 pagi. Tidur kejap. 4 pagi tidur 2 jam? 2 jam je tidur. So rehat 3 jam, Kadang-kadang tak 2 tidur jam. terus pergi kerja. Ya Allah, macam mana boleh ni? So macam mana nak besarkan badan? Oh, faham. So Faham lagi kan? dah kurus. So selera makan pun tak ada, Ha. tidur pun tak cukup. Okay. So itulah the reason sebab apa badan saya tak boleh naik dulu. Alright? Okay, so So lepas bayangkan, tu, imagine kan daripada pukul 4 tu sampai pukul 2, lebih kurang dalam 20 jam lah kita I punya bangun lah, tak tidur-tidur selama 20 jam. So ibarat makan roti tu 20 bungkus tau. Setiap 1 jam makan. Tapi dia masa tu, dia macam roti tu pun dia ada sugar apa semua Yes, tu. yes. Tapi So memang tak carbs. tahu. Kita Okay. waktu tu memang zero knowledge. Yes. So makan je lah selama 1 bulan. Dan tu berat 46 kilo. Lepas sebulan timbang, guys, berat saya sama 46 kilo tau. Tapi dia tambah gula dengan carbs yang tak sepatutnya. Tapi kalau korang buat macam saya buat tu silap-silap, 2-3 bulan kaki hilang nanti. Betul. So jangan buat. Don't try this at home, alright? Okay, so masa tu tak nampak beza. So what's next? Tanya dia pula. Bang, saya dah buat dah macam ni tapi tak jadi. Cuba kau doublekan pula roti tu. Saya terus tak jumpa dia. Doublekan pula. Saya cakap ini kalau buat juga boleh Ha. gila aku. And then jumpalah satu kawan dekat Cyber Cafe ni. Dia cakap kat saya, bro, kita orang nak pergi gym. And then saya tanya dia, apa itu gym? Gym angkat besi. Kau cakap nak masa tu besarkan. memang tak tahu. Okay guys, waktu tahun tu kita orang ni memang zaman media sosial memang tak luas macam sekarang. Yes. Sekarang korang nak tahu pasal bodybuilding apa semua. Betul. YouTube, IG, TikTok semua diorang dah Senang. share, dah spill everything. Easy access. Yes, easy access. Semua ujung jari. Korang nak tahu very simple tau. So dah tak ada reason kalau untuk korang Tinggal malas. effort je. Yes, tinggal effort. Zaman saya dulu memang tak ada. Sampaikan Setuju. gym pun tak tahu. Setuju. Sebab kita lebih kurang lah. Macam lebih kurang. So, And then bila member ajak, kita pun macam nak lah, memang berminat. Kan macam tadi saya cakap, saya memang minat benda-benda yang berat, bekerja berat. Pernah bekerja buat kelapa sawit. Saya pernah bancu simen ketika umur saya 16 tahun, part time. banyak betul ni. Kalau ada resume termasuk semua tu Ya, rasa dah saya tebal pernah dah. part time hari Sabtu Ahad ikut orang. Ha. Orang yang saya tak kenal Bagaimana? Dek, nak kerja tak? Kerja apa bang? Bancu simen. Berapa Ikut. gaji? RM80. Nak? Janji kerja tu berat. Ha. Saya angkat mozek 50 kilo dalam keadaan berat saya 46 kilo. Tahu Kejap. tak, besok pinggang saya dah macam nak bengkok. Mozit berapa kg? 50 kilo total. Tapi badan 46. Ah, Macam mana berdapat kudrat Tak tahu. masa tu? Okay. Mungkin daripada memang dah kekuatan terbiasa. dalaman kot. So sebenarnya kita dah cerita your fitness journey lah ni kiranya. So itulah dia punya journey dia. Permulaan. Terima kasih lah dekat polis tu sebenarnya. Permulaan dia lah Ya, sebenarnya. itulah permulaan dia. Okay, so Bila member ajak pergi gym, saya ingat lagi waktu tu lebih tahun 2010 dalam bulan 9 bulan 10 macam tu, pergi gym dekat area Gombak, nama gym tu Easy Blast. So sampai Ada sekarang lagi? gym Ada tu ada lagi? lagi. Okay. Tapi waktu tu nama gym tu Rockefeller, sekarang dah tukar Easy Blast. Rockefeller tahu. Okey. Sampai sekarang gym tu ada lagi. Saya pergi sana. 7 orang total. Sampai sekarang saya waktu tu 7 orang. Tapi sampai sekarang tinggal saya seorang je lah. Tinggal saya Mana seorang yang je. Yang lagi 6 tu semua dah gone. Totally Faham. gone. Dia macam gone motivation. dah Kalau tak ada cerita apa. daripada mental, nak give up tau sebenarnya. Nak give up. Tapi bila saya stop sekejap 2-3 hari, rasa macam nampak badan susuk sikit depan cermin, pakai baju longgar sikit, tak fit sikit, rasa macam tak boleh. Tak boleh dah kan? Level confident tu akan drop. Faham? Saya dulu confident level memang tak ada sebab terlampau kurus. Faham. Bila nak pergi mana-mana, rasa segan tu ada dalam diri tau. Okay, even pergi beraya ke rumah family saudara mara kan, rasa macam
macam malu je rasa Betul, macam I tu lah. faham. Tapi sekarang bila dah ada badan macam ni, pergi mana pun Alhamdulillah segan tu tak ada. Dia Confident level sangat tinggi. Self-confident dengan selesa. Hmm. So macam sekarang, I pergi kerja. Contoh, I cabin crew kan. So bila I termengeluh lah, tercakap lah tak selesa lah badan dah naik. Semua kecil je tengok. Tapi kita yang dah biasa workout, kita yang dah biasa badan fit, tiba-tiba badan kita stop workout, badan kita naik sikit pun, walaupun orang nampak okey, kita rasa tak selesa. Ya, kita sendiri. punya self-confidence memang drop. Yes. So I would say macam, I selalu cakap dekat Ashraf, tengah gemuk lah, tengah ni semua. Saya tak ada, okey je kau, okey je. Orang lain cakap okey. Tapi kita je yang tahu perasaan tu macam mana. Faham? Kadang Betul. macam pakai baju pun macam lah, macam So tak dekat best, sini nak cakap, kalau katalah korang yang ada masalah dengan self-confident, korang pergilah buat badan. Serius, automatically self-confident korang akan meningkat tau. Betul? Percayalah, korang kena cuba dulu guys, baru korang tahu. Yes. Macam mana korang rasa level confident korang. Saya bekerja guys, kadang-kadang saya kena pergi buat talk tau, dekat depan team sale apa semua. Okay, untuk bagi diorang semangat, kena bagi strategi. Saya ada buat talk untuk sale juga. Macam ada juga yang daripada agensi dia panggil saya untuk mengajar diorang cara membuat marketing lah dalam bidang hartanah. Sebab dulu sebelum saya masuk bidang hartanah ni, saya sebagai agensi juga. Saya real estate negotiator pada tahun 2016 sampai 2019. Patut lah tengok you punya PR memang memang So bagus, lepas tu 2019 memang bekerja tetap sebagai sales and marketing. Asal memang sales and marketing lah. Dan naik sampailah HOD apa semua. So memang ada bagi talk. Kalau cerita waktu tahun 2019, 2018 dulu, badan tak macam ni lagi. Still dalam 70, 60 lebih. Sebab knowledge tak cukup. Self confidence still rendah lagi. Faham. Tapi bila dah achieve macam 80 lebih, kita punya self confidence dia naik. Sebab dia macam saya personally memang tidak berguru. Oh, okay, Okay, so sekarang I nak tanya. Okay, now kita buat conclusion you punya life journey. 46 kg masa 18 tahun. Okay, so progress macam mana selepas tu? Macam mana you boleh start like pemakanan, semuanya, the motivation, the timing you work out semua tu dengan you punya timing kerja semua tu, macam mana you squeeze everything? Okay, kalau cerita daripada 2010 sampai sekarang 2024, workout bukanlah setiap hari and then setiap bulan, bukan Saya workout daripada 2010 sampai 2015 saya stop 3-4 bulan sebab saya pergi Australia. Okay, saya bekerja kat sana saya cuba cari pengalaman lepas tu balik. Dia bukanlah selama journey tu daripada 2010 sampai sekarang every month tu workout, tidak. Ada juga yang off sampai 6 bulan. Kalau cerita soal hati, wife pun tahu. Pada tahun 2016 pernah bercinta bertahun-tahun, kemudian putus. Hari nak naik competition, itu first competition nak naik, stop juga 3 bulan. Stop competition sebelum stop workout? Stop. Dia macam ni, waktu tu tengah prepare competition. Lagi 1 bulan naik competition. So itu yang dekat Melaka tu kah? Tak. Ini 2016. Melaka 2023 tahun lepas. Oh, okey. Ini waktu 2016, lama dah. Waktu tu baru 6 tahun dalam dunia bina badan ni. Masa tu berat dah berapa dah? Time tu berat 68 kilo. Okay, so dah naik dalam... Dah naik dah. 22 kg. Yes. So, adalah bercinta dengan... Yelah, biasalah kita kenal orang apa semua kan. So, bila kita break off tu, dia... Biasalah mental down. So, stop terus. Stop 3-4 bulan. So, bukanlah... Bukan sebab sebenarnya last year, I broke up. Itu reason kenapa I stop almost 1 year. So, I faham benda tu. Yes. Dia, memang orang cakap, ada orang pergi gym disebabkan dia orang putus cinta. Ada yang orang pergi gym disebabkan kurus. Depends lah. Macam, I pergi gym sebab asal usul kurus. So, bila putus cinta apa semua, dia bermain dengan hati, dia dengan minda kita, dengan mental kita. So, benda tu jadi lain. Tapi, still pergi gym juga. Tapi, bukanlah pergi boleh fokus 100%. Dia tak sekonsisten sebelum tu. So, daripada 2010 sampai sekarang memang tak ada guru. Sebab apa saya tak ada guru? Tapi korang saya punya, suggest saya seeloknya berguru. Lagi mudah. Lagi? Dulu saya tak berguru disebabkan bila kita tanya, otai-otai kat dalam gym. Okay, ini nasihat saya untuk otai-otai dalam gym.
bila kadang-kadang orang tanya, tolonglah jawab dengan cara elok. Zaman saya ketika saya tanya selalu, bang macam mana saya nak besarkan badan? Otak-otak dulu cakap, makan je apa kau nak makan. Ya, makan tu apa yang saya nak makan? Nasi ke, lembu ke, kambing ke, ikan ke? Dia tak guide, dia tak tolong. Tak ada guide, tak ada share. apa. Kita, yelah saya faham. Dan ada juga certain gym mengambil kesempatan. Okay, ini saya cerita memang Betul. real tau. Ambil kesempatan daripada segi, bila yang newcomers tanya, ada tips tak bang untuk saya besarkan badan? Jual produk dia ke? Tak. Ini yang saya dengar yang orang bercerita dekat saya. Diorang cakap, ada. Tapi saya tak boleh simply nak share. You kena bayar saya. Alahai. Guys, korang kalau setakat share sedikit ilmu korang tu, tak Tak menggugat tau. luak pun. Tak luak tau. Saya kalau buat live TikTok, A to Z saya share. Tinggal apa dekat situ? Bila saya share, diorang tirulah cara saya A to Z. Yang tinggal last kali work hard je. Betul. Dia boleh lawan tak saya punya fokus, saya punya disiplin? Itu je saya nak tanya. Boleh lawan ke tak boleh? Adik saya personally makan cara macam sebiji sama dengan saya. Adik saya, adik kandung saya, makan sebiji macam saya. Workout dengan saya. Segala suplemen A to Z sama pakai macam saya. Kenapa saya naik competition, saya menang, dia tak menang? Dia masuk competition juga? Masuk juga. Semua daripada mental. Saya diet strict, dia diet kurang strict. Saya workout lebih 1-2 rep, dia workout kurang 1-2 rep. So saya cakap, kalau korang share sedikit tak luak pun. Ya. Sebab dia is all goes back to yourself. Yes. Okay, macam gym I personal pula, memang kita alu-alukan orang datang, sebab based on I punya experience, pergi mana-mana gym, bila kita tanya orang punya guidance dalam tu, yang ni nak pakai macam mana kau pakai je macam mana kau nak pakai. Mostly boleh kata 70 to 80% tau. Tapi I punya gym personal tak. Yeah. I cakap dengan my brother dengan adik I, setiap kali orang datang, dia tak tahu, kita akan guide dia A to Z for free. For free. As long as dia bayar sini monthly, so kita akan guide dia. Let's say, bang, ini hari saya nak main chess. Kita akan explain dekat dia main chess macam mana, game apa yang perlu korang buat. Teknik pun kita orang akan betulkan. Sejujurnya sebab I pun selalu pergi gym sebelum ni. Banyak gym I pergi dekat Subanjaya, sebenarnya duduk kat Sungai Buloh, sekarang saya berjaya apa I pergi juga. So susah, memang susah nak tanya orang and dia orang nak ajar betul-betul. Memang. So sebenarnya bila gym you macam tolong macam tu, kita orang ni lagi rasa nak pergi tau. Yes. Lagipun bukannya nak minta ajar banyak kali pun. Yes. Rasa ajar a few time kita dah tahu. Betul. Tapi kita akan terus pergi sana. Betul juga. Dia bukannya kita ajar tu and then besok tu orang datang, "Ma, ajar lagi." No, tak. Dia bukan macam tu. Kita ajar dia beberapa kali so that dia dah faham, dia boleh buat sendiri. macam dekat gym I personal, kita ada team tau. Banyak team. Jadi macam group ni ada 2-3 orang. Ni budak ni baru, dia baru 2-3 hari, ambil dia masuk dalam team korang. Sebab asal usul 2-3 orang tu daripada tangan kita orang juga. Jadi diorang ni berpartner-partner sekarang. Sekarang dah ada grup-grup masing-masing tak? Bagus lah, it's a very good environment. Yes. Lagi rasa macam kita jual harmony. servis tau sebenarnya. So sampai diorang cakap apa, bang, gym-gym yang saya pergi sebelum ni tak pernah ada macam ni bang. Setiap kali I punya customer datang, bang, hari ni kita orang nak main bag, nak main game apa, kita orang akan susunkan game. Okay, first korang akan main game ni, second korang akan main game ni, third, fourth, fifth game ni, and then korang combo dengan ni. Nice lah. Kemudian buat cardio macam ni. Nice lah. Kita orang akan explain why. Okay, Alala nak tanya, gym you kat mana tadi? Dekat Batu Dekat Cave? pinggiran Batu Cave. Batu Cave, walk-in berapa? Walk-in RM6, monthly RM80. Monthly, murah. Cuma sekarang kita orang ada planning nak tukar location sebab bawah Okay. tu dia quite busy sikit sebab dia ada kedai tayar. Oh. So kadang orang nak naik susah, nak naik Faham, turun. faham, Dia faham. tertutup, terhalang. So still tengah cari location Okay, baru lah. tapi buat masa ni dekat sana lah. Dekat sana, tapi tak siapa lama yang, dah kot. Apa nama gym you? Korang boleh search kalau sebab gym tu kita orang beli daripada tangan orang. So dalam Waze dia dah, actually nama gym tu kita orang dah tukar kepada nama Body Gym. Body gym. Body Gym. Okay. So tapi dalam Waze sebab owner lama dah buat, dia nama dia Mentari Gym. So korang boleh search saja Mentari Gym Batu Cave.
Mentari Gym. I rasa kat Subang Jaya ada satu nama Mentari Oh, juga. tak tahu. Sebab yang ni dia memang Nanti orang satu salah branch pergi saja. gym. Mentari Gym Batu Cave Batu Cave. saya dah sebutkan Batu Kalau Cave. Google atau Waze, Body Gym. Yes. Tak. Mentari Gym. Mentari Gym. Okay. Mentari Gym. Okay. Cuma dekat situ ada banner apa semualah. Cuma kita nak letak signboard dulu tapi owner bawah tak bagi. Okay. Sebab dia kata bawah tu disponsor oleh Michelin. So Michelin tak nak ada apa-apa signboard atas signboard Michelin. So tak boleh buat apa lah. plan next gym nak buka dekat mana? Dekat area situ juga. Sebab lah. kita sayang dengan kita orang punya klien customer kan? yang ada. So sebab database pun dah banyak kan? Yes. Cuma kalau boleh nak yang mudah lah. Ini nak parking pun susah kat situ tu macam annoying sikit lah. Annoying, untuk orang yang nak annoying. pergi annoying. Dia macam pergi gym nak hilangkan stres cari parking pula. Even I sendiri pun rasa macam kadang tak ada mood nak pergi. Pasal parking. Memang mood nak pergi pukul 8 malam ke atas sebab kedai-kedai dah tutup baru macam baru lega. macam ada parking tu kan. Ya, betul. So semoga kadang dipermudahkan untuk gym InsyaAllah. Sekarang ni I nak masuk pasal competition. Boleh. Okay, so I nak dengar tadi cakap yang first competition you tak jadi join 2016. So finally you join the first competition 2023. Yes, last year. So first competition apa yang you join tu? First competition saya join adalah Hari Sukan Negara juga. Okay. Dekat Melaka. So macam mana boleh terjoin tu sebab tadi cakap macam tak ada pernah rasa nak rasa dia macam ni pada tahun 2022 dia ada cerita dia tahu semua. Pada tahun 2022 saya kenal bira saya lah, dia bira saya, wife saya punya cousin punya husband. So tanya dia, nak naik competition tak? Dia kata nak. Saya memang zero tau. Zero knowledge pasal competition ni, macam tak tahu nak buat sebab apa. Sebab tak pernah ambil tahu. Tak pernah ambil tahu. Apa yang saya buat selama 2010 sampai sekarang adalah kaji cara workout. Okay. Daripada segi teknik ni saya nak selit sikit. Ada orang cakap main ini tak perlu, main itu tak perlu. Contoh, dumbbell kickback. Second thing is inner chest. Guys, korang kena tahu satu saja. Dalam badan kita ni ada lebih 600 sel otot 600 sel otot. Tulang kita ada 206 tulang. So sel otot kita ada 600 lebih. Jadi korang nak aktifkan segala sel otot dalam badan tu, korang perlukan banyak variation pergerakan untuk mengaktifkan sel-sel otot korang. So tak perlulah korang nak berbalah dekat dalam media sosial mengatakan yang ni tembak A tembak B tembak C, game ni tak perlu, game tu tak perlu, tak payah. Okay, kalau korang tengok ada beberapa influencer cakap salah satu game yang paling waste, yang paling tak berguna adalah inner chest, iaitu hex press, dumbbell kat bahagian dalam, korang push. Kita tengok Mr. Olympia kita, Ryan Terry, 2-time Mr. Olympia dalam dia punya game dia ada masukkan tau. So kau nak cakap apa dekat Ryan Terry? Cubalah explain. Kalau nampak video ni, stitch video tujukan dekat saya. Saya ready nak jawab. Okay? I faham sebab I nampak apa tu banyak video yang berbalah pasal diorang nak berbalah tu cakap zaman sekarang ni mentang-mentang tak, masalah yang berbalah ni semua budak-budak. Faham? Umur 20 lebih. Yang knowledge-nya baru 3-4 tahun. Knowledge dia baru sikit. Knowledge baru sikit, lepas tu konon-konon nak tunjuk macam kau hebat sangat. Tak fikir logik. Masa kita sel otot ada 600 lebih. So kita nak hidupkan variation muscle tu. Perlukan pergerakan yang berbeza. Pergerakan daripada cara mengangkat yang berbeza, penurunan yang berbeza, cara pemegang yang berbeza. Betul. So dekat situ baru boleh hidup, baru boleh aktif semua variation, semua sel otot. Tapi bila budak-budak yang baru-baru nak ni berbalah, saya kadang macam dia orang berbalah pun dia orang tengok dari video orang lain dan bacaan internet. Sebab tu kalau sebenarnya. macam 6-time Olympia, klasik fizik pun cakap sekarang dah terlampau banyak doktor dekat dalam media sosial untuk bodybuilding. Doktor doktor. Okay? Macam korang lah, doktor. Okay, so kita back to the competition. Okay. So you start 2023 Hari Sukan Negara. Okay. So macam mana apa sebab I naik competition tu? Dia tahun 2022 I tanya Biras, nak naik competition tak? Dia kata nak. So memang tak ada knowledge, memang zero.
memang tak pernah terfikir pun nak naik competition. Pernah lah 2016 dulu, 2015. Itu pun tak apa-apa lah buat senang cerita, tapi bagus juga tak jadi naik. Kalau naik pun memang memalukan lah Tak senang ready. cerita. So memang sebab tak tahu apa-apa. Yes. So 2022 tu prepare lah Biras orang ni. Boleh kata result dia dalam 70-80%. Tak memuaskan tapi puas, tapi tidak memuaskan. Yang itulah yang Okay, first one. yang Biras tu. So dekat situ saya ada dengar beberapa mulut kenalan juga. Belakang dia ada sebut, alah, Ian tu dia cakap je pandai. Faham? Buat orang senang, buat diri sendiri tengok boleh tak boleh. Kira dia macam underestimate you lah. Yes. I ni pantang dicabar. Jangan dicabar. Pantang tok nenek aku dicabar. Jangan dicabar. So kita macam okey tak apa aku prove. Tapi bila aku menang sekarang kau tak pernah wish pun aku menang. Jangan aku spill nama itu je. Tapi tak pernah pun. Tapi dia masih dalam ni lah. Ada dalam lagi bidang dia ni. tengok je kadang. Okay. So harap-harap terasa lah. Tak pernah pun tapi stop. Tengok Dia menang. cakap tu, kenapa dia cakap macam tu? Dia kawan you ke orang luar sebenarnya? Kawan tanya. Kawan lah. Tapi benda tu normal sebenarnya. Itulah dia. Sebenarnya lah. Biasalah ada je yang orang dia tak boleh tengok kita lebih daripada dia ada. So saya pun pernah cakap balik dekat dia, tak apalah kalau kau rasa ni kau buatlah. Tapi dia tak join buat tak? pun sampai Dia sekarang. join tak competition? Tak pernah. Dia cakap je lah. Dia pernah lah, dia kata badan dia power kan, dia tunjuk saya tengok. Tapi dia tak pernah masuk. Biasa-biasa. Faham. Macam tak adalah ni sangat. So tapi dia dekat selalu situ macam lah. tu. Tapi kita kena berterima kasih tau dengan orang macam ni. Ya, betul. Sebab mulut dia, kalau dia tak cakap macam tu, mungkin you tak increase you punya percentage untuk you lagi tunjuk dekat orang yang you boleh ya, betul, buat. betul. So dialah penyebab untuk saya naik competition. Tapi sebelum saya naik competition pula, saya berbincang dengan isteri waktu tu. Kalau cerita pasal yang tu nantilah kita cerita pasal kahwin lah. So saya buat pada tahun 2023, waktu tu ada satu competition Man of Steel Man of Steel ni one of the biggest competition juga dekat dalam ASEAN. So dia organizer daripada Singapura. Okay. So itulah first competition yang saya masuk. Okay. Tapi sebelum competition tu sampai, competition tu 24 bulan 9 2023, 24 September. Okay. Dia datang dulu dengan competition Hari Sukan Negara dekat Melaka waktu tu. Okay. So dia punya beza lebih kurang 2 ke 3 minggu sebelum tarikh Man of Steel tu. Dekat. So alam-alam badan pun dah macam get ready. So kita tak ada experience, memang tak ada knowledge nak naik stage, flex macam mana, sebab dia kena ada flex. Betul. So dia kena ada dia punya cara-cara nak flexing dia apa semua, macam mana nak hold, nak standing, nak buang pernafasan. Sebab dia bukan suka-suka macam contoh bila korang flat, bukan korang boleh flat macam ni saja. Perut main peranan, kena tengok perut untuk buang pernafasan dekat bahagian perut kan, so that perut tu akan nampak lagi rape. Lagi rape. So kita fikir-fikir balik, tak apalah, try lah naik dekat Melaka ni dulu, ambil knowledge dulu, ambil experience dulu. So pergilah kat Melaka tu, and then bila sampai Melaka tu memang tak tahu apa-apa. So pergi register, tanya mana nak beli cat apa semua, sebab dia kena pakai cat badan tu. Cat tu untuk menampakkan variation muscle sebenarnya. Deeply masa-masa kecil kita, even kita punya urat-urat kecil semua akan nampak. And then itulah first competition yang saya naik, Hari Sukan Negara bulan 8, 31 hari Merdeka. Bukan, sorry, 16 hari bulan. 16 Ogos Malaysia. 16 hari bulan 9 hari Malaysia 16, waktu tu. hari Malaysia. Okay. Yes, tapi dia Hari Sukan Negara. Okay. Waktu tu lah tahun lepas. So waktu tu naik. Ini yang first time lah. First kali sebelum nak naik yang the real competition, Man of Steel. Kena ni warm up dululah. Warm up tapi guys dia punya nervous. Yalah, sebab first time First kot. time. Tak pernah. Bayangkan naik je tangga tu, dia sebut waktu tu pakai tag nombor berapa memang lupa. So dia sebut je nama, dia akan sebut nama kita tau. Okay, tag number sekian-sekian, Muhammad Zulfian from Nebo. Pijak je stage tu, kaki tak ada tak rasa kaki. Dia tak macam rasa. hilang terus. Macam apa aku buat atas ni. Belakang stage bincang dengan wife.
Macam balik lah jom. Biarlah diorang, kita biarlah benar register. Memang takut, ya Allah, Tuhan je lah tahu dia punya Tapi takut, nervous tu. sekali tiba-tiba dah kat atas stage. Sebab Bila tak dah terasa, sampai ke atas stage, nervous tu memang ada lah. Yes, Tapi bila dah duduk dengan barisan-barisan atlet semua, so judges pun dah suruh kita flex, kita rasa macam, oh tak adalah benda ni macam awkward sangat, best lah benda ni. So rasa nak spill tau kita punya muscle tu, macam nak show off gila. Yalah, sebab dah usaha berapa lama. So you rasa macam you nak buat everything yang atas tu, macam kalau boleh nak keluarkan otot-otot tu semua supaya diorang nampak you punya hard work selama ni. Yes. So tak dapat rezeki waktu tu, masuk dalam top 10 sahaja. Okay, it's still a big achievement for the first time. Yes, so itulah first. And then second competition dekat Man of Steel. Man of Steel tu dia buat dekat TTDI. Tarikh dia 24 hari bulan 9. Seminggu selepas competition dekat Melaka tadi tu. So masuk competition dekat sana, dapat top 10 juga. Tapi yang tu around the world satu Asian. Around the Man of world. Steel. Dapat top 10. Dapat top 10. Kita fight waktu tu dengan China, Okay. India mainland punya Singapore, Brunei, Indonesia, Filipin, Thailand, Malaysia. 8 negara saya berlawan. Saya dapat top 10 waktu tu. So waktu tu 8 negara, berapa contestant? Total contestant waktu tu 70 something. 70 Yes. something you dapat top 10. Yes, sebab number tag I waktu tu 80. Oh, okay. 88 number tag. Okay. I nak tanya, masa you top 10 untuk that one, apa perasaan you? You macam, Sebenarnya okay, ke sebenarnya you agak confident you memang dapat top 10? sebenarnya Sejujurnya. sejujurnya boleh dapat lebih daripada top 10. Okay. Tapi banyak kesilapan. Kan cakap kita tak tahu. Baru. Sebab tu cakap kat korang tadi, korang perlu berguru. Okay. Apa kesilapan yang saya buat ketika dekat Man of Steel? Okay, Man of Steel punya cara, dia akan tapis daripada berpuluh-puluh orang tu, dia akan dapatkan top 16 waktu tu. 16 orang untuk mara ke final. Okay. Tapi dia nak mara ke final, bukannya dia dah pilih 16 orang tu dalam tempoh 15-20 minit, dia terus jalankan untuk final. Tak. Korang kena tunggu lagi. Ada kontestan-kontestan lain, kategori-kategori lain. Bodybuilder ada, klasik fizik ada, woman wellness, woman figure, woman fizik. So banyak kategori. Banyak. So 3-4 jam kita orang kena sidai dekat belakang stage. Nak tunggu lama. kita orang punya final. Tahu apa kesilapan saya? Saya minum air guys. Saya minum air terlampau banyak. Sepatutnya tak boleh minum. Boleh minum tapi selalu orang minum. Badan tak rip sangat Yes. lah. Orang minum 50 ke 100 ml. Yes. Saya minum kat belakang stage. Waktu tu saya minum air apa tau? 100 plus satu botol kecil. Sugar habis, lagi. Habis air Red Bull satu tin. Aduh. Roti ban coklat tu yang ada 6 tu. Satu tu saya habis makan seberang. Badan you macam bloated sikit. Jadi bloated. Ada comparison, ada gambar dia before stage dengan after stage. Memang totally different gila lah. Sampai dekat backstage semua sebenarnya tak ada orang tegur tau. Sebab tak ada orang kenal kita. Yalah. Tapi ada satu Indonesia tu. Ada abang ni Indonesia. Untuk next Jakarta ni dia akan guide saya kat sana sebelah. So saya kenal dia dekat situ. Dia tidur waktu tu. Okay. So bila dia bangun, abang buat apa tadi bang? Ini banyak-banyak air ni. Saya sudah minum semua bang. Habis lama sangat. Bang tak boleh minum ni semua dia cakap. Selamat dia tegur kan. Masalah dah habis. Yelah, tapi at least kalau you lagi minum lagi bloated. Total 4 botol minum. So masa tu memang Maksudnya perut tu. Patut dia cakap kena berguru. So maksudnya sebelum tu you tak ada buat research ke do Tak ada. and don'ts ke apa-apa semua? Tak ada. So tu cakap perlu berguru. Okay, faham. Sebab kita tak terfikir tau nak buat research sampai ke tahap situ. Kalau kita terfikir, kita boleh je search kat Google. Faham. What should we do 1 hour Yes. before stage ke? 1 hour before we step on the stage ke? Ini kita tak terfikir apa nak buat Mesti research. Kita ralat tak gila tahu. kan lepas tu kan. Lepas tu rasa macam menyesal gila, macam bad mood apa semua. Tapi masuk juga top 10. Tak tahulah top 10 berapa sebab dia punya prize sampai top 6 saja. So top 6 saya tak terpilih.
And then saya balik lah. Habis macam tu je. Frust tu ada. Tak ada orang guide, tak ada orang ajar. So, teruskan lagi journey tu. Tahun lepas saya masuk 6 competition. 6. 6. So, yang tu baru 2. Okay. Okay, competition yang ketiga. Selepas daripada situ, saya masuk dekat Terengganu. Okay. Mr. Awang Nelang. Mr. Awang Nelang. Yes. Okay. Nama competition tu Ni yang Terengganu, dekat Terengganu. dekat Terengganu, sahaja. kat Kuala Terengganu. Ni yang ni Malaysia lah. Malaysia punya. Okay. Dia bawa MBBF, Malaysian Bodybuilding Federation. So yang tu yang ketiga saya masuk, saya dapat nombor 4. Okay. So Daripada? Tak silap situ tak ramai, dalam 14 ke 15 orang macam tu. Okay. So dapat nombor 4, alhamdulillah. Dapatlah, itulah first time dapat rasa macam ada hadiah finally macam Lagilah semangat kan. Rasa semangat. And then off pergi Langkawi, duduk sana seminggu bercuti, off diet sebulan off diet. Terlupa sebenarnya ada competition yang penting. Competition apa? Waktu tu nak prepare untuk USN pula. Mr. USN pada bulan 12. Okay. So waktu habis Terengganu tu, dia tu cakap tak ada coach, tak ada ni. Kita rasa kita bebas buat apa sebenarnya. Tu saya ingatkan lagi korang, perlu ada coach. Ambillah guru. Carilah guru yang betul-betul boleh mengajar. Ataupun carilah Zulfian. Ataupun cari saya. Okay? Saya boleh guide. So yang itu keempat, competition keempat. Yang keempat, saya diet balik waktu tu dekat 2 bulan. Bulan 12 saya masuk dekat Johor, Angsana. Nama competition tu Angsana Competition, bukan Angsana Competition, lupa nama competition tu, tapi dia bawa Singapore punya organizer juga. Dapat nombor 4 lagi. Besok tu pula, waktu tu hari Sabtu tau, hari Ahad tu ada competition lagi dekat Johor juga, tapi dekat Batu Pahat. So selalu hari Sabtu ni bila orang dah pergi competition, diorang minum air tapi tak banyak. Okay. Sebab saya tak ada guru. So saya minum air tu sampai Buat malam, lagi mistake. makan sedap-sedap, macam nothing happen. So besok pergi competition yang hari Ahad tu dekat Batu Pahat dalam keadaan bloated. Yalah, bloated lah. So tak read. So dapat nombor 5. Kalau tak boleh lagi. Kalau tak mungkin boleh nombor 4, 3 kot. So macam, and then dekat situ baru realise tau. Competition yang kelima tu barulah saya realise dekat mana kesilapan dan kesalahan. So prepare daripada situ, prepare untuk Mr. USN bulan 12 pada 23 ke 24 hari bulan, saya lupa, lebih kurang macam tu. Daripada total 40 contestant, saya dapat nombor 3. Benda tu saya tak expect langsung. Saya memang expect, saya cakap dekat wife waktu tu, dapat top 10 pun jadilah. Tapi dapat nombor 3, rezeki. Sebab saya selalu letakkan kat diri saya macam ni biar bagus mana badan saya takkan letak saya nombor 1, 2, 3. Takkan. Saya tak nak pulang dalam keadaan kecewa. Faham? So saya akan letakkan saya top 10. At least bila dapat top 3 tu dia punya kalau saya lah. pergi saya dapat nombor 7, saya tak kecewa contoh. Betul. Okay lah, aku memang expect top 10 pun dapat nombor 7. Top 10 lah tu. Tapi ni dapat nombor 3 jauh. Dapat nombor 3 macam ya Allah, rezeki. So barulah ada rasa nikmat bersyukur tu. Kalau korang letak mindset korang nombor 1, pergi dapat nombor 3, korang akan rasa frust. Melainkan kalau dia letak nombor 1, dia boleh terima bila dia dapat lebih. Tapi susah. Betul, susah. So jangan. Saya punya suggestion, jangan. Always letak negative things dulu dekat diri sendiri. The worst lah. Always macam saya bawa kereta ni, kalau aku bawa kelajuan ni, kalau terbalik boleh accident, boleh meninggal. So benda tu negatif sebenarnya tau. Negatif, tapi beringat tapi benda tu bagus untuk diri sendiri. So betul. Better buat. Sama juga bila korang naik competition, naik stage, jangan confident yang korang boleh nombor 1. Just don't. Walaupun badan korang mampu, just don't. Tapi kalau dapat, alhamdulillah. Tu je, very simple. So dapat nombor 3 waktu tu. Untuk USN tu lah saya dapat banyak belajar benda. Untuk tahun ni pula saya compete, barulah saya ada guru, saya ada coach saya personal. JC ada guru. Yes, coach saya daripada UK, London. Okay. Dia base dekat Malaysia ke? Dia base kat London. So memang saya selalu chatting, dia WhatsApp. dari jauh dia guide you? Yes, dia akan guide saya dari jauh. Daripada segi pemakanan, everything apa semua. Dulu saya pernah bayar satu program, Ryan Terry punya program. By online. So Ryan Terry create satu group, duduk dalam satu group dengan diorang ni semua, dengan geng-geng European ni.
So dekat situ saya kenal. Sampai sekarang dia guide kita for free. Dia guide saya for free lah. So dia tak ada charge apa-apa. Baiknya. Yes. So kita buat baik dengan orang, orang buat baik. Ya, dengan betul-betul. dia Yang tu macam I itulah. percaya. Yes. Yang tu I percaya. So dia guide apa semua. First competition kita keluar champion. Naba Putrajaya. 18 contestant. Second competition dalam almost 20 juga. Champion juga. Third competition yang ni. Congratulations. Yang ni Sekejap, second yang ni competition. kira first time you dapat first. Yes, first. Yang mana yang ni kan? Cuba tunjuk Yang ni. sikit. So yang ni Naba. Ya, yang ni Naba. Naba. Okay, yang ni actually number 2. Kategori apa hari tu? Yang ni dia main sport fizik above 170 cm. Dia Okay. ikut ketinggian So yang untuk yang first tu terlupa bawa medal. Okay, tapi still number 1 juga. satu Yang ni kan? second Ada dua competition. kan, nombor Yes. satu. Yang tu hari Sabtu, yang ni hari Ahad. So yang ni number 3 lah. Yang ni number 3 out of 38 contestant Ini last 2 days. Yes, 2 days ago. Congratulations. So kita ada lagi next competition next month dekat Jakarta 17 hari bulan. Doakan saya guys dekat sana. Saya masuk 3 kategori. Men sport jeans, men sport fizik dengan men klasik fizik. Sport jean dia pakai seluar jean. Fizik dia pakai seluar surf pants. Klasik dia pakai boxer lah. 3 kategori. So saya akan bawa nama Malaysia dekat sana. Nanti bawa wife tak? Bawa sekali. Sebenarnya speaking. niat pergi sana nak pergi honeymoon. Oh, okey. Tapi Sekali dah jalan. alang-alang Okey ada lah, game sekali macam jalan. masuk je lah. Badan pun dah siap. Why not? Kan? Benda Kira minat. last minute ke? Oh, tak adalah last minute pun. Sebab Sudan dia macam ni, member kahwin hanya kat Sabah. Okey. Minggu depan. So instead of pergi Sabah, baik pergi Indonesia. Faham. Sebab tiket flight lebih kurang je. Betul. Mahal lagi Sabah rasanya. Sebenarnya. Kan? Tapi tengok time jugalah you book tu. So fikir-fikir balik Di sana lah kan, Indonesia masuk bawa competition. jalan-jalan. Okay, So itulah saya punya. Nak tanya sebab ramai yang tak tahu kalau masuk competition ni dia punya stress level tinggi. Okay, sangat tinggi. Kan. So I selalu tengok lah macam you sendiri pun ada macam post juga. Ada juga selit gambar your wife semua tu. So kalau you tak kisah I nak panggil your wife Boleh, untuk tak ada join masalah. this podcast sebab dia tulang belakang. Yes. So I rasa dia orang penting juga yang I nak tanya. Boleh. Boleh? Kita orang semua terkesima. Dia cantik gila. Lupa I tak ada ni? tulang belakang ni seorang tau. Siapa? Ni. Oh, yes. Jagi kena tunjuk muka sikit ni. Kena tunjuk muka sikit. So, Nana, I nak tanya. I tahu dia macam... Orang selalu tengok, okay, bila macam yang menang semua, oh thanks to my wife, apa semua. Kadang-kadang orang yang tak dalam bidang ni, dia akan nampak macam wife dia ni support ki mental. Mungkin macam, oh you can do it, you know, things like that. Tapi, ramai yang tak tahu, untuk competition macam ni, makan penting jaga. Yeah. Kadang-kadang you kena control you punya emosi, sebab you kena layan dia punya emotion. Yes, betul. Kan? Okay, so kalau you tak kisah, I nak tanya you macam sepanjang dia join competition ni, apa yang you selalu buat dari segi makan, support dari segi mental semua tu? Kalau daripada segi makan tu memang pagi-pagi dah bangun dah siapkan untuk dia. Okay, seawal pukul? Tengoklah kalau dia pergi kerja awal, mostly pukul 7 tu saya dah bangun, masak semua. Masak semualah. Dah siap-siap lah. Sekali 4 terus dia punya bekal apa semua kan. Untuk sehari tu. Yes. Lepas tu balik pun memang masak lagi lah. Lepas balik gym pun masak lagi. Okay. So you memang full time housewife ke? Okay. Tapi saja nak selit lah. Waktu first saya naik competition dulu, dia tak tahu jadual pemakanan, dia punya tempo lain tau. Faham. Kita Sebab tu sampai- I macam nak tanya tu. I sampai tak balik rumah. Sampai dia tanya, kenapa tak balik? Malas. Sebab dia tak, kita nak makan je. Yeah. So, I ajar dia, aku nak makan macam ni. Saya nak makan sekian-sekian waktu macam ni. So, bila dia buat, sampai sekarang, percaya tak untuk prep ni, 4 bulan setengah ni, sekali pun saya tak ada bergaduh dengan dia. Tapi yang mula-mula tu macam dia mesti macam sentap sikit. Kenapa? Yes. Sebab tak biasa kan? Sebab Macam dia, ni you handle masa tu? Sebab ni marriage sebab tau. jenis saya pun bukan yang jenis yang
kalau dia nak macam dia rasa macam dia nak marah ke, saya bukan jenis yang macam kau macam ni, kau tak boleh macam ni. Tak ada. Saya jenis macam kalau rasa dia bad mood, saya diam je lah. Tenang. Tenang je lah. Okay. Sebab saya tahu dia pun stres, saya tak suka nak streskan dia juga. So saya pun senyap buat tak tahu. Terus bila dia dah okey tu, dia sendirilah tegur saya. Minta maaf lah sebab ni. Saya pun faham. Tapi along the way macam makan hati jugalah kan. Mula-mula lah. Mula-mula Sebab ada. jujur je lah kan. Ada. Sebab I tahu benda tu. Mula-mula memang ada lah, tapi dah lama-lama tu saya rasa macam tak apalah, dah boleh adapt dah. Dah faham. dah Sebab faham. kan. Sebab dia pun macam communicate dengan you kan. Betul. Dia tak ada macam sepanjang hari tu sampai esok tu diam, tak ada. Dia akan lepas, contoh kat rumah tu kita orang macam tak ada lah tegur sangat. Lepas tu kita nak pergi gym tu kita dah lah cakap-cakap. Dia pun tegur lah balik. Sorry lah. Ni. Bila raya dapat duit raya lebih lah kan. Of course. So macam dari segi makan, you yang akan guide dia untuk masak macam mana ke? You yang buat research untuk masak? Dia selalu apa dia semua? lah yang buat research, saya just masak je. So Kalau you daripada semua. segi pemakanan, memang resepi datang daripada saya sendiri. So apa yang saya nak makan, nasi berapa gram, sebab dia timbang tau. Suruh dia timbang. Ayam berapa gram. So cara pemasakan tu dia. Terpulang dia nak buat macam mana, dia nak letak perisa ke, nak letak apa pun, saya tak kisah. Janji boleh masuk mulut. Itu je. Tapi dia buat grill apa semua memang sedap lah. So itu yang best. Sebab sedap nanti duit raya lagi lebih lah. itulah kalau ada rezeki lebih, Kita insyaAllah. perempuan kena support perempuan. Support. Okay, so I salute tau dengan wife yang boleh tahan. Sebab I tahu dia punya pressure macam mana semua Tapi tu. sebelum tu, macam tadi I nak cerita kan. Sebelum I berkahwin, I ada adalah girlfriend waktu sebelum berkahwin. So I tanya dulu. I cakap dekat dia orang yang I minat bodybuilding. Okay, so you okay tak? Yes. So kemungkinan besar one day I nak naik competition, nak jaga makan, badan nak kena sado-sado betul-betul. Dan ada yang ex-girlfriend semua macam tak sukalah yang ni. Ada yang tak suka I pergi gym. I macam very simple. So aku tak nak torture minda mental kau. Tak payahlah. Kita separate. Yeah. Very simple. So kau buat cara kau, aku buat cara aku. So bila sampai jumpa dengan wife, waktu tu tanya dia, saya memang berminat dalam bidang gym, minat sports ni. So pemakanan tu memang perlukan orang support. Sebab tahun 2016 saya buat sendiri. Bayangkan saya buat sendiri, saya buat ayam rebus. Okay, macam wife dia buat ayam grill. Sedap lah, dia perap apa semua, rasa macam totally different tau dia punya rasa. Memanglah. Bayangkan makan ayam rebus tu, dah macam bagi binatang makan. Kosong. Dia macam rebus. Grill dia sedap sikit lah, crunchy sikit macam tu. Sampai tak boleh nak habis. So waktu kenal wife, sebelum kahwin tanya dia dulu, boleh ke kalau awak kahwin dengan saya tak nak banyak, saya tak kisah awak ni siapa pun, tak kaya ke apa, saya tak peduli semua tu. Boleh tak jaga makan saya untuk saya pergi competition, saya buat badan? Bagus. Dia kata boleh. You tanya Saya awal. tanya dulu. Yes, I akan tanya dulu. Sebab I tanya dekat setiap orang yang I kenal. Yes. Ada yang tak suka I pergi gym, I cakap tak apa, kita tak boleh berkawan. Ada yang tak suka badan I shadow, tak apa. Ada yang cakap, tak boleh nak jaga masak ni semua, kita tak pandai masak, tak apa kita ni. Kau tak pandai masak, aku pun takkan paksa. Wife pun cakap, dia tak pandai masak, tapi dia cakap dia willing to learn. So dia belajar, dia masak apa semua, sampai sekarang dia masak semua sedap je. Kadang bila macam saya off season pun, dia masak asam pedas. Sampai saya rindu tau, waktu tengah diet macam, rindulah asam pedas. Tapi tak boleh buat apa, kena sabar lagi lah. So dia cakap dia willing to buat, so kahwin lah. So dia terima saya punya hobi. I macam respect tau lelaki yang macam betul-betul tanya. Maksudnya you tahu apa yang you nak. Yes. Dia setengah lelaki, dia macam nampak perempuan ni nampak cantik semua, dia nak ikat. Dia macam tak nak bagi tahu. Tak apalah, bagi perempuan tu sayang dia dulu. Lepas tu tak boleh nak, bila tak boleh terima, dia jadi macam konflik kat situ. Kira Kalau macam tak dari dia orang macam sebabkan perempuan tu cantik, dia nak perempuan tu nak kahwin dengan dia. So bila dah kahwin baru nak bagi tahu, bagi saya itu salah kot. So betul. Saya punya advice, korang tanya dulu pasangan korang, boleh terima tak? Bukan hobi daripada bodybuilding saja, apa-apa saja hobi. Contoh macam mancing Saya tengok banyak kat luar sana dalam Facebook ke mana ke whatsoever. Bila soal mancing,
bini aku tak bagi mancing apa semua. Itu bagi saya kesilapan korang sendiri. Minta maaf saya cakap Sebab apa? Sebelum korang berkahwin, sepatut korang cubalah tanya dulu. Betul. Saya ni minat mancing. Sebab saya ada juga kenalan yang dia macam saya juga. Sebelum berkahwin, dia tanya wife dia. Dia ni memang kaki mancing. So wife dia cakap apa sebelum berkahwin? Tak apalah, kalau you minat mancing, pergilah mancing. Janji you bagi I jalan-jalan apa semua. Okey je. Dia keluar 3 hari dia pergi macam mancing. ada Tak ada pun mutual bergaduh. agreement. So macam saya pula personally tanya kat wife, okey tak? Boleh tak jaga makan? Sebab saya minat bodybuilding. Dia kata okey. Tapi in return, kita bagilah dia. Dia nak apa, nak beli apa, nak makan apa, dia nak keluar dengan siapa, kita bagi duit, pergilah. Betul, Macam tu dia lah. memang kena ada tolerate tu semua. Yes. Dan satu, bila you dah cakap, contoh masa first you moody semua tu, dia dah mentally prepared. Yeah, Sebab tu macam boleh menerima betul. juga. Kalau tak bagi tahu, macam you grumpy semua tu, dia macam kecil hati tu tapi macam aku ni buat salah ke? Dah tak sayang ke semua tu? And then sebelum start prep pun dah cakap dekat dia. Siang bila dah start prep, bila sugar dah tak ambil, craving dah terlampau tinggi, mental dah break tau. So harap-harap boleh faham lah waktu tu. So dia faham tau sebab, tapi daripada kita pula, janganlah sekecil-kecil masalah tu lepaskan dekat wife. Okay? Macam saya, ada benda dia kecil kadang saya telan je. Macam buat apa benda macam ni nak gaduh, kena matured lah dekat situ. Betul lah. Jadi sebab betul bila kita diet ni, dia punya temper tu lain. betul. Memang totally lain. Kadang-kadang cakap dekat wife tau, dia gosok kita punya macam ni pun, kita rasa rimas boleh jadi temper. Faham. Dia faham. So bila saya macam Tapi memang So, kalau nak dekat-dekat competition ke tengah diet ni, memang saya elakkan nak gurau dengan dia. faham tu. Saya akan macam buat biasa je. Tak ada macam nak gurau Orang- lebih-lebih. Tak ada. Saya tak berani. Takut kan? Takut. Sebab orang lain kat luar dia akan macam, dah kenapa you semua? Orang luar tak faham Dia tau tak benda faham. ni. Betul. Sebab macam I memang dalam bidang ni juga. I ada pergi gym. Ada jugalah pernah dapat partner yang macam pergi competition. So I memang faham tu yang I macam, I nak orang kat luar sana tu betul-betul faham. Sebab kadang-kadang ada judgement. Yes, ada judgement betul. on this. So I nak betulkan sikit lah judgement tu. Tapi ini pun kalau orang tengok pun dia akan cakap, alah apalah layan wife macam tu. Macam saya cakap, ini hobi saya. Wife saya willing terima saya punya hobi. So korang tak payah nak komen banyak-banyak. Betul. Ini the life that I live lah. Okay? The life that I choose. So my wife pun support I. So korang tak payah komen banyak sangat. Support je. Right? Kita dah towards the end. I nak tanya Nana ada tak macam anything to say to Zulfian, dia punya achievement as a wife? Mesti you proud gila. And then you sendiri pun mesti proud of yourself. Saya banggalah dengan dia sebab dia boleh achieve sampai sekarang kan. Sebab dulu pun, yelah, dia selalu saya cakap dengan saya, dia give up. Saya cakap dia jangan give up. Buat je. Sebab saya pun ada dengan dia. Sebab saya tak ada macam, tak apalah kalau give up tak payah buat. Okay. Lagi satu kan. Saya pernah sampai terfikir apa tau. Waktu saya menang NABA tu first competition saya menang, first competition saya menang champion yang inilah. NABA Putrajaya. Saya terus fikir pasal wife terus. Rasa aku tak boleh lah, salah lah dengan isteri. Saya mengadu kan dengan Bira saya. Bira saya tanya, kenapa bro, kau dah menang nombor 1? Cakap tak. Bila aku nak pergi makan dengan dia, aku tak boleh. Kenapa? Yelah, I tengah diet. Oh, sebab dia yeah. terpaksa. Yes, so macam bila pergi makan dengan dia, I bawa faham. bekal. So, I rasa macam tak fair. Faham. So, I jumpa wife waktu tu, I cakap, Syah, saya rasa saya dah tak nak naik competition dah lah. Saya nak spend masa dengan awak apa semua. Lah, kenapa pula? Pergi je lah. Dia yang suruh kita pergi continue balik apa semua. Dia kata tak kisahlah apa semua. Bukannya nak buat ni sampai ketua pun. Ya. Mungkin lagi beberapa tahun dah tak main Yelah, sebab competition. umur dia pun dah berapa. Bagi saya macam, tak apa buat je. Tapi kita perempuan yang support ni, kita tak kisah. Betul, memang tak kisah pun. And there is always a way. Macam contoh, you bawa bekal. Macam kalau I akan initiate bawa my own bekal. Benda tu Tak tahu macam kita pula lelaki, kita rasa serba salah sebab tau. you being considerate, you seorang yang macam bertimbang rasa. So macam that's why both of you meant to be together. Tapi kalau I as a woman yang macam lebih kurang macam dia, I faham benda tu. Kalau kita orang tak kisah. For us, kita suka tengok partner kita macam Asalkan dia tak buat bukan sudahlah. Betul. Jangan buat hal bukan pula. Sebab macam dengan wife pun I cakap. Dengan wife pun cakap, tak apalah tahun depan nak off season, memang tak nak naik mana-mana competition.
Sebenarnya bukanlah lebih kepada nak rehat. Tak ada apa pun nak rehat sangat ni. Okay, tapi sebelum you teruskan, ada satu question. Kalau you cakap sebab you rasa bersalah kat dia semua, okay, you tak nak competition, benda tu dah bagi excitement dekat you semua. I yakin benda tu akan buat you satu masalah datang, which is you akan rasa down, you akan rasa kecewa sendiri. Tapi you tak berani cakap dia sebab you buat untuk dia. You buat sebab dia. Tapi sejujurnya lah pernah terasa macam tu. Untuk tahun ni tu hari sebenarnya mula tak nak prep sangat. Sebab rasa kesian dekat dia. So cakap dekat dia tak apalah, tak payah prep apa semualah. Tapi dalam deep inside rasa kecewa tau, macam aku tak dapat apa yang aku nak, tapi aku terpaksa buat untuk dia. So betul lah you cakap, memang rasa betul. Macam tu. Cuma tahun depan ni rasa macam lebih kepada cakap kat dia, every month kita akan pergi bercuti, tapi bukanlah bercuti luar negara, dalam negara. Macam contoh duduk Penang 2 hari 1 malam, makan best-best sana, and then bulan yang lain pergi Melaka. Macam itulah. So jalan-jalan, tapi kita orang dah planning dah. Untuk next year ni memang nak off season, tapi off season yang seronok. Sebab apa cakap seronok? I dengan dia akan buat healthy food. Contoh pemakanan tu healthy punya food. Kita ceritalah kita buat asam pedas, tapi asam pedas tu tidak menggunakan minyak yang biasa, dan tidak menggunakan garam yang biasa, dan tidak menggunakan gula yang biasa. So kita akan cakap dekat dia, kita try buat macam ni nak. I pun dah fikir tadi nak cakap dah. Dah ada dah planning. So kalau kata 3-4 bulan buat macam ni, tiba-tiba badan muscle tu tone body fat around 10 to 15%. Ini senang je nak diet. 1-2 bulan dah boleh drop, naik competition lah. Tak payah nak tarik panjang-panjang. Itulah perancangan I dengan wife untuk tahun depan. Okay. So at the same time, kita orang punya cheat meal adalah bila kita orang pergi bercuti. Sebulan sekali duduk dia dekat. Dia kena ada juga in between. Yes. So kali ni dia win-win lah. Dia pun happy, saya pun happy, tak payah nak stress, nak strict diet. Cuma daripada segi pemakanan, cakap dekat dia, waktu tu bekal dah tak bawa bekal macam sekarang, tapi bawa macam contoh ayam masak merah, tapi ayam masak merah tu healthy. Tom yum, tapi tom yum healthy, yang macam tu lah. Bagus lah, sebab tuan cakap communication ni very penting. And then I hope sampai bila pun korang kekalkan communication macam ni. Ya, insyaAllah, amin. Okay, kita dah nak end podcast. Tapi kita ada lagi satu orang tulang belakang kan? Yes, seorang lagi tulang belakang. Masa story. Dia, okay, I suka pasal dia sebab apa tau? Bila dia buat video, kita dengar suara dia je ni. Dia buat video memang sangat the best. Tak kejap, kenapa dia dah standby kat pintu? Tak tahu lah. Kenapa dia tak duduk je dekat ni? Tunjuk muka sikit boleh tak, Ash? Sini lah. Sini lah, Ash. Tunjuklah muka sikit. Ni candidate next year. Tak ada makna. Sebab itu hari dia ada buat satu video interview I dekat gym I sendiri. Waktu tu tanya pasal I punya journey apa semua. So disebabkan video tu, I dapat sponsor, dapatlah invitation daripada USN. So sekarang dalam 50-50 lagi sebab I dah ada sponsor lain apa semua kan. Sponsor daripada protein lain, tapi disebabkan video dia tu. And then Ash ni yang the best is bila dekat gym dia selalu remind kita. Come on champ, lagi 3 days out, 4 days out. Walaupun dengar tu macam annoying siap. Reminder. You Tapi need dia, that reminder. At the same time dia reminding kita macam tapi betul juga lagi 3 hari je ni aku nak So kena push lebih sikit. Kita memang perlukan orang kawan yang macam tu untuk push kita dalam gym. I rasa you patut bersyukur sebab along the way, walaupun you cakap you tak berguru semua, tapi in between Tuhan temukan you macam yang the guy from Jakarta. Betul. Macam your wife, Ash, apa semua ramai. Tu selalu cakap dekat wife apa tau. Perasan tak? Saya ni yang kawan lama-lama yang dia tinggalkan disebabkan perasaan hati, perasaan jealousy apa semua. Tapi Allah tu bagi yang baik-baik je kenal. Betul, sebab orang cakap, sebab Ash ni saya baru kenal di sini. Baru kenal. Macam dia pun ada juga dia punya motivation untuk dia juga. Betul. So kita punya pertukaran tu lah, dia tolong I shoot video apa semua. I ajarlah dia A to Z macam mana dia nak, sebab dia ada competition kan bulan 12. Bulan 12 Okay. Nanti akak pergi tengok Okay, alright. So kita dah nak end podcast. Alright. I nak macam siapa-siapa yang berminat untuk join competition ataupun fitness, apa yang you nak sampaikan dekat dia orang? Okay. Untuk korang guys yang kat luar sana,
untuk korang yang berminat nak join mana-mana competition ataupun yang baru bermula nak join competition, advice saya very simple. Cari guru coach dulu Cari yang pandai, jangan cari yang kurang pandai. Kalau nak yang pandai boleh cari saya, boleh tulis search saya punya TikTok Zulfian Jasman ataupun IG saya. So korang yang ada masalah dengan level confident drop rendah, pergi gym, build kau punya level confident. Mana-mana gym lah. Okay, so saya punya advice very simple. Ignore naysayer. Jangan dengar apa orang nak cakap. Sebab banyak bila industri gym ni, bila korang pergi yang mana kurus ataupun gemuk, korang akan jumpa yang naysayer tau. Naysayer ni yang mulut yang suka cakap, merendah-rendahkan korang, mencakap buruk pasal korang. So benda tu korang ignore saja, buat saja. Saya punya advice, korang pakailah earphone ataupun headphone, pakai and then korang pergi je workout. Okay? At the same time, sekarang dunia semua hujung jari. So kalau korang nak cari knowledge tu very simple. Korang buka je mana-mana platform media sosial sekarang ni, semua ada. Tapi kalau still tak faham juga, nak mendalami lebih dalam, cari TikTok saya. Okay? Boleh terjah very gym simple. juga. Saya boleh explain A to Z. Okay. Thank you so much for being with me today. Nana, thank you juga. Okay, thank you to Juju Talk invite saya kepada dia punya podcast pada hari ni. Okay, thank you so much. Thank you sudi datang. Okay, that's the end of our episode for today. See you guys next episode. Bye. Juju on that beat. Don't phone